Semalam dekat dalam ruangan komen kita dapat beberapa permintaan lah. Ada nak buat heavy duty, ada nak minta bushcraft, ada nak minta Damascus, ada nak minta pedang. So saya namakan projek ni projek 15K. Projek 15K ni kita akan bahagikan kepada 5 bahagian. Bahagian pertama kita akan buat duku canggung heavy duty. Second kita akan buat Damascus. Third kita akan buat full tank. Keempat kita akan buat hulu gunung, parambong tu. Yang kelima mungkin kapak, mungkin tak tahu lagi, kita tengok dulu. Jadi stok ni kita nak kena cari yang mana ngam untuk buat 12 inci heavy duty. Lepas tu sebabkan sarung 12 heavy duty kita dah habis. Awak kena press sarung. Hari ni awak kena press sarung dengan Apeh. Kita 1, 2, 3 dengan Iwan buat bilah. Masalah dia sekarang ni dapur. Dapur ni nak kena bawa ke sana. Ini menarik. Ni. Oh, menarik. Berat dia kena 750 ke 800 gram lah. Macam ni, tengok ni. Lepas. Semua cantung-cantung ni yang kita ketuk kat sini, fine tune balik dekat mesin sana. Sebabnya panjang dia dah cukup, tapi sebab pukulan dia tu terlalu kuat, kita pun tak boleh nak mahir lagi untuk kontrol dia. Nampak macam ni dia nipis sikit. Ini terlalu kuat ni dia pukul. Dah settle ketuk kasau, baru kita finishing kat mesin sana. Dah siap cok, ada 5 bilah. Ada dalam dapur yang tinggal nak ketuk finishing lagi, ada dalam lagi 5-6 bilah. So maksudnya ada lagi 10 bilah yang nak kena ketuk. So tu bahagian kau. Bahagian apa? Apa nak bagi settle yang tu. Trish, why are you laughing for? Why are you laughing for? I'm being serious. I'm being serious. Tu Nabil dia buat sarung. Jom.
minyak ni kita kena tukar. Masalahnya ni minyak hitam diesel. So dia ada campur sikit lah dengan diesel. Bila dia panas dia naik api. Kena tukar balik dengan minyak masak. Untuk kualiti yang terbaik kami menggunakan minyak sawit makmur. Sebab kita berada di Pahang Darul Makmur. Caranya kita letak je macam ni. Daripada bengkel bau macam bengkel lori, bau minyak hitam. Sekarang ni bengkel ni bau dapur mak. Bau ikan goreng, bau ayam masak merah, bau ikan masin. Kita test dulu, check dulu. Sebab kita takut dia terlalu lebar. Kalau dia terlalu lebar dia tak lepas masuk dalam sarung ni. Jadi okey lah. Ho kalsium daripada 70 ekor kambing. Ho 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 ada kalsium. Ho zat besi daripada 20 bilah parang. Ho 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 ada zat besi macam sayur bayam. Tak logo atas sarung ni namanya seat screen. Katanya famous di kalangan orang-orang yang buat baju lah. Tapi untuk seat screen atas sarung ni, sebab Kydex ni material dia adalah plastik, dia bukanlah pakai rubber dye ataupun plastisol ke apa kan. Dia panggil PP ink. Saya tak mahir sangat lah pasal seat screen ni. Punya chemical, dia punya solvent dia, solution dia. Dan seat screen ni kita kena buat. Kita kena buat blok, kita kena pasang mesh, kita kena expose, kita kena nanti konsol je lah macam mana buat seat screen. Itu je, buat video lepas tu suruh konsol. Kita nak letak ink, tapi ink tu kita tak tahu kat mana. PP ink ni daripada tahun lepas lagi kita tak pernah tukar. Setahun lah kita cantik, aku pun tak pakai glove. Sekejap. Bukan tak tukar warna, maksudnya kita tak restock benda ni. Sebab benda ni sebulan sekali pun belum tentu. Mencari squeegee, suruh Nabil jauh-jauh datang sini. Mana squeegee ni ha? Ni namanya squeegee. Ha? But not today. Not today. Siapa-siapa? Sambung. Siapa-siapa? Kau banyak packing. Projek ketiga ni Kakashi dia. Satu mission. Okey, jadi bila barang kita dah siap asah, kita dah spray WD-40, kita tinggal nak labelkan barang ni nombor berapa dan nombor berapa lah. Kemudian kita akan ambil gambar dan tuan-tuan boleh membeli. Kalau tuan-tuan nampak video ni, maknanya tuan-tuan boleh membeli. Cuma je tak tahu ada lagi ke tak. Untuk urusan pembelian, tuan-tuan boleh jenguk dekat Facebook kita. Kita jual kat dalam tu. Apa lagi nak cerita? Dalam 20 bilah ni, 2 bilah dah hilang. Apalah curi kan.
Rupanya orang dah jual siap-siap. Tak apalah, so kita ada 18 bilah lah untuk dijual lah ni. Sini Syah Abang nak tu ni. No. Jadi, no hasil. Wahid Isnain Salasa. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak dapatkan barang kita, ada link yang kami sediakan. Tuan-tuan boleh pergi dekat Facebook kita tu, boleh pilih dan boleh kontak kami melalui link WhatsApp yang kami dah ada tinggalkan kat situ lah. Sekali lagi daripada saya, terima kasih atas sokongan anda. Sokongan anda tu, Alik, tolong macam ni sekali. Mantap.